Kalau tak ada black bar hitam dekat atas cermin kereta korang tu, kalau memandu waktu pagi, lepas tu matahari pancar terik direct dekat korang, boleh silaukan mata korang. Jadi black bar macam ni bantu korang nak tengok depan masa korang nak memandu kereta pada waktu pagi. Cara nak pasang dia tu, korang ukur dulu daripada luar, make sure ukuran kiri dengan kanan tu sama. Lepas tu kena make sure juga bila korang tampal tu, sebab cermin kereta korang tu dia melengkung, kalau kita tak ukur betul-betul, belah kiri dengan kanan tu boleh jadi tak sama. Bila nak pasang tu, korang boleh cabut dulu rear view kamera ni ya. Macam kereta potong saga ni, dia just tarik ke atas je. Setiap kali korang nak tekap tinted black bar ni ya, korang kena make sure ada air sabun lah. Korang spray air sabun, lepas tu tekap dia dah ukur siap-siap. Nanti bila nak buat belah dalam, make sure cover korang punya dashboard tu supaya tak terkena air sabun tu. Jadi bila dah potong ikut bentuk luar, korang masukkan dekat dalam, ratakan supaya air semua dah tak ada dan tinted tu melekat. Ratakan supaya tak ada air bubble dan tinted tu melekat betul dekat bahagian atas tu. Ini rupa bila dah siap daripada luar, dan juga yang ni rupa bila dah siap daripada dalam. Nanti korang nak upgrade ataupun korang nak beli tinted black bar ni, korang check dekat beg kuning kat bawah.